Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izrayan, pengawas media Sam Bestari, dan hari ini merupakan hari yang sangat gembira kerana kami telah menerima kerana ia merupakan hari pendaftaran tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 baru pada sesi 2026. Jadi ini adalah suasana Dewan Uthman bin Affan. Sangat meriah ya muka-muka semua. Okey, untuk pengetahuan tingkatan 1 kami telah menerima sebanyak 110 orang dan juga beberapa ahli tingkatan 4. Jadi mari kita berkenalan dengan semua ya. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah terguna untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Okey, alhamdulillah kini saya bersama Iman Mirza. Iman Mirza, tingkatan 1. Okey, jadi apakah perasaan bila masuk Sam Bestari ni? Saya gembira dapat masuk Sambes ni sebab saya tahu yang sekolah ni memang bagus. Itu pun ikut daripada pengalaman abang saya sendiri. Okey. Bagus. Okey, so sekarang soalan kedua, apakah target adik ataupun impian papa bila dah masuk Sam Bestari ni? Target saya untuk dapat 11 ASPM pada masa yang akan datang. Terima kasih. Merindu semua takkan musnah, terlanjur abadi. Takkan pernah terguna untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Selagi merindu tak senada nirmanamu, seraya binar burukmu. Selagi merindu selalu merindu selalu bila harus jujur. Selalu merindu selalu bila harus jujur. Baiklah, kali ini saya bersama wakil ibu bapa pelajar baru bagi sesi tahun 2026. Okey semua, sekarang saya bersama Puan. Nur Azurin. Baiklah, Ustaz, apakah harapan Ustaz bagi anak Ustaz untuk belajar di Sam Bestari ini? Harapan saya mudah-mudahan dia dapat belajar dengan bersungguh-sungguh dan insya-Allah dapat memberikan satu keputusan yang terbaik supaya mana sama-sama bersama dengan pelajar-pelajar sedia ada lah untuk sama-sama mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan dan seterusnya berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, kalau kita tengok Sambes ni merupakan salah satu, memang sekolah yang cemerlang lah kalau sekolah JAIS di negeri Selangor. Dan kalau kita tengok dekat ranking, kalau tengok dekat media sosial pun keputusan tahun 2025 SMA ni nombor 1 kan berbanding sekolah lain, dan saya rasa dia antara sekolah yang berprestij lah. Ya, alhamdulillah. Dan itu saja. Sadarkan diriku tak mudah memaksa hati untuk mencintai.
berjaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu, sangat sayang bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu, rasa nada nirmalamu seraya binar burungmu selalu. Selagi merindu. Okey, kini saya bersama Ketua Umum Sambil Study 2026 Abang Faik Mukri. Okay. Kali ini saya bersama dengan Timbalan Ketua Umum Sambil Study bagi sesi 2026, Akak Nur Kamilah. Jadi abang, apakah harapan abang kepada adik-adik form 1 yang baru masuk Sambes ni? Okay, terima kasih Izzy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Ahmad Faik Mukri bin Muhammad Rosdi daripada kelas 5 Ibnu Khaldun, menjawat jawatan sebagai Ketua Umum tahun 2026. Jadi harapan saya kepada adik-adik tingkatan 1 yang baru masuk pada hari ini ialah supaya mereka mampu menjadi satu generasi yang menjadi jambatan kepada baiknya Sambil Study di masa hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata saya untuk pelajar baru yang baru mendaftar hari ini iaitu Form 1 dan Form 4, selamat datang. Saya harap anda berasa alu-alukan untuk berada di Sambil Study pada hari ini dan juga yang akan datang. Saya harap anda dapat melanjutkan pelajaran sampailah ke tingkatan 5. Jadi saya percaya yang setiap daripada warga-warga baharu yang hadir pada hari ini mempunyai potensi dan juga keinginan masing-masing. Dan saya percaya setiap daripada mereka mempunyai satu harapan yang mereka ingin capai dan impian yang ingin mereka gapai. Dengan penuh gembira dan dapat mempelajari banyak perkara, bukan sahaja dari segi akademik tapi dapat juga memenuhi dari segi adab dan juga nilai-nilai murni yang lain. Saya harap anda dapat membuat kawan-kawan yang baik dan juga senior-senior juga yang baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi akhir kata daripada saya doakan mereka terus cemerlang di Sambil Study dan semoga setiap apa yang mereka lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.